seronok Wah, seronok. Ambil pula budak ni. Nyesal pula masuk lorong ni. Wah, dah pandai ambil Oh. Ni bagi kakak duit. Bagi kakak duit. Bagi kakak. Yeay. Jom. Iya. 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 Sukalah dia tangga banyak-banyak ni. Iya. 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 Pandang depan naik tangga tu. Bagi kakak ni lah. Iya. Iya. Masuk sini dulu, masuk sini dulu. Nanti. Comel pula dustbin ni. Yuk, ada shark. Baby shark, cucu. Dia boba. Ni apa? Ni cat ya? Oh, dah nak. Nak. Jalan lagi. Tu ada curtain ya. Ni cantik ya. Pedal dustbin. Cantik ni. Berapa ni ya? Oh, yang ni kayak macam ni je. Okey juga. Jalan. Jom. Ni lampu. Ada kettle. Oh, RM39 je. Comel. Tu nampak elegan. Tapi warna hitam pula. Itu cantik. Oh, that one cantik. Mama nak tengok sana. Tak nak ni kereta, tak nak. Ni semua tak nak. Ada pasu-pasu. Naik atas lagi lah ya. Naik atas lagi. Iya. Kenapa pakai sebelah kanan je? Sebelah kiri pula. Macam ni tengok mama. Ya. Iya. Sorry ya. Jom. Ni ada beg-beg comelnya. Cute-nya. Wow, cute-nya. Okay, ya ni. Sabarlah, mama nak tengok satu-satu. Tengok ni. Ni cantik. Ini spray. Nantilah. Dah bang. Tu tengok ada meja. Cantiknya meja. Ini apa ni? Tengok. Ni apa ni?
Oh, bath bomb. Bath bomb. Oh my god, so cute. So cute. Sini, masuk sini. Wow. Comel. Sini. Tengok ni ya. Comelnya ya. Comelnya. Mama nak tengok. Bapak besar. Sini. Ini kalau nak baking. Oh, yang itu boleh. Ice cube. Ice cube banyak. Iya. Cermin, Cak. Anaklah mama. Jomlah jalan lagi. Wow. Wah. Banyaknya yoyo. Wah. Nanti minta papa beli. Oh. Letak dulu. Nanti minta papa beli. Wah. Yoyo. Tengok besarnya. Yoyo. Wah. Cantik kan? Yoyo. Tak boleh ambil lah. Nanti minta papa beli. Letak dulu. Oh, seronok Wah, seronok. Ambil pula budak ni. Nyesal pula masuk lorong ni. Wah, dah pandai ambil Oh. Lari daripada dia. Mama. Ya, sayang. Mama. Sini ada banyak bekas-bekas macam ni. Sesuai nak letak rempah ke apa kan. Yang ni. Oh, ni RM10 je. Lagi murah dari Eco Shop ni. Yang kecil-kecil ni. Biasa kita letak rempah lah. Kecil-kecil kan. Okey. Ada RM3.30 untuk 3 ni. Maknanya satu ni RM10 je. Wow. Macam menarik je nak letak bawang ke apa ke kan. I'm looking for yang macam ni. Tapi ni untuk kek yang berpusing-pusing tu. Lazy Susan. Tengah cari Lazy Susan. Macam tak ada je. Ada ke tak Lazy Susan? Kalau tak silap Mr. DIY ada Lazy Susan. Budak ni dah merengek nak suruh beli benda tu. Ni ada cutting board banyak. Cantik juga kan. Yang ni storage box. Satu set lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. RM20.90. Dia macam ni bentuk dia. Menarik juga kan. Kalau letak kat drawer ke apa ke. Yang ni kalau kecil-kecil macam ni, letak macam rempah-rempah ke apa ke sesuai. Yang ni pun sama lah. Macam ada set. Comel juga. Okay. Macam ni bekas kedap udara macam ni. Kalau letak gula memang sesuai sangat. Tu letak gula. Ni untuk letak dalam fridge. Okay, sekejap kita tengok dulu. Ini kalau letak spaghetti cantik ni. Ni macam ni kan. Letak spaghetti ke apa ke. Sebab dia tinggi. Tak ada Lazy Susan, tak ada. Lazy Susan tak ada pula. Ni bagi kakak duit. Bagi kakak duit. Bagi kakak. Yeay.
Tunggu balance, tunggu balance. Gigih ni, bawa ni kulu kilir turun tangga ikut mama ni budak ni. Sini orang nak lalu. Ambil balance ya. Ya. Ambil balance. Ambil. Mati ke? Nah. Tangannya penuh lah mama. Ambil. Yeay. Ya, ambil mama pegang. Pegang mama pegang.